Ada baju panjang? Ada je kat Baju apa? Kat rumah. Kat sini mana ada kan? Itu mak pesan bagi bawa. Dia tak ada baju. Bawa tak baju yang biru yang beli tu, yang RM40 beli tu. Mana abah? Kita jumpa Ustaz Bahan. Jangan. Dekat Buang Wujud. Kau abang. Kuala Abang. Dia ada Kuala Abang. Uruskan ke? Ya, saya jumpa di sana. Bagus nampak abang kau setting kan. Dah setting katil sebelah member. Yang panah baru kan. Sama kalau lepas jual kasut panah. Lepas tu bawah lah. Ada di bawah. Sebaik ada abang. Kirim dulu. Okay. Tengok abang kau garang-garang pun sayang kat kau. Letak kat katil ada kipas. Ada tu air apa tu? Ada gate tu. Mak beli kat kau. Ya Nak beli. Allah. Sini. Ya Allah, ngah mak lupa. Ambil. Mak teringat kat ngah mak beli green tea. Sabar ya Allah. Bagilah ngah minum dulu. Astagfirullah. Kacau sikit. Rasa tu lah. Rasa minyak wangi. Mak straw dia kena minyak wangi. Nasi dagang. Ui, kenyang ah. Tak apa. Boleh makan makanan ni? Boleh, tapi tu lah kenyang ah. Kenyang pergi Tak apalah. Bancik ah. Bancik nak makan lagi. Bancik kena belajar makan talam. Sebab malam-malam petang-petang ke. Boleh lah. Sebab teringat Angah kata hari tu Angah teringat nasi dagang. Pandai lah kau. No. Yeah. Atas tu lah. Oh, atas tu sekejap. Kita pergi situ tadi. Betul keluar situ tak. Tak sempat nak makan. Beratur punya ramai. Ramai je beratur. Kita orang pergi pukul 7 tadi. Pukul 7 beratur 2 orang je. Kalau pukul 8 memang. Lepas tu 7.30 dah panjang. Oh, nasib baik datang awal. Tak, itu asal Jangan tutup. Grab bukan itu asal Tami yang premium tu. Grab itu dah lambat tu. Selamat datang ke Kebun Bujuk. Muhammad Hafiz Fauzan. Tutup muka Kita terus. jumpa nanti. Bye. So, jalan terus. Hari ni warung Rusila. Okey, depan lagi ada lorong sikit. Lorong kecil. Slow down. Masuk dalam ni. Ni jalan ni. Tu jam ni. Ya, jalan ni. Itu rumah ni. Masuk belakang. Mana? Ni belakang. Kita bagi mana? Sekejap Di sini ke rumah sana? Sana ada kanan. Sana parking. Tu situ parking. Rumah yang mana? Ni yang ni. Ya. Situ parking. Situ parking. Rumah dalam ke? Tak, ni. Rumah ni? Tu. Ujung tu. Ya, situ parking. Janganlah nak bagi betul. Saya nak. Tu, saya dah cakap tadi. Tak jangan keluar tu. Saya dah cakap tadi tu bawa. Tak, bukan sekarang ni. Dah lah. Chile. Betul lah. Masa tak ada ikan Nun. Kita mana tahu dah laut seluas ni ada ikan ke tak. InsyaAllah ada ikan. Ni macam pantai yang untuk mancing sana. Bot kalau nak pergi mancing. Tak, nak Mak? pergi canda sotong. Ni pantai yang boleh mancing ke? Mandi tepi-tepi je tak boleh datang lah. Sebab nanti dah lemas. Okay. This is why I love Terengganu.
Elok. Masa tu. Yang tepi sekali. Tu. Ni geng-geng candak sotong. Geng nak pergi candak sotong ni. Awal ni. This is mahal RM100. Oh, ramai player ada 10 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, betul lah. Candak sotong 10 orang. Satu bot tapi cantik bot dia. This is 100. Ish, bot dia biasa kalau satu orang tu 200 lebih. Tak lah. Biasa orang pergi pukul 6. Dia orang pergi awal. Agaknya mahir apa? Dia rasa 50. Ikan mana ada 50? Mak dah tanya 230. Satu bot 2,300. 2,000. Asal 2,000? Mahal. Tengok orang tu fly drone ni. Buat drone kecil. Mesti dia ada YouTube. Buat ada drone. Mak Tu. Mahal. beli drone. 2,500. Dulu ada drone kan? Tapi Tu dah tak boleh pakai lah. Itu drone RM30. Aduh, drone. Tengok drone ni. mahal. Dah kecil. Kau nampak tak? Burung kecil. Macam burung kecil. Nampak? Kalau mak beli drone ni, mak boleh ke sana. Pasal pakai kapal. Ni si YouTuber ni. Apa ni? Yang balik. Enjin tak ada bising tu. Dah dia gerak dah. Oh, tu gerak jalan dah. Tak ada bunyi pun dia. Slow je. Slow apa bunyi lah. Wah, smooth je. Smooth je jalan, tak ada bunyi bising. Ni memang tak bunyi. Tadi kuat-kuat tadi macam ada budak mandi tu tepi tu. Nak maghrib sikit dah boleh pentas panjang. Ke sana. Ni benda yang tak boleh dibeli. Oh, orang tu menjala. Dia orang menjala. Luas ada tiba. Oh, view yang tak boleh dapat dekat tempat lain. Cantik. Sunrise, sunset. Kita berkelah tepi pantai sambil mencandak sotong. Ya. Sambil mencandak sotong. Sambil mancing apa yang ada. Sonok. So kita makan dulu. Dia nampak ke? Tak nampak. Tadi ni mak. Sekejap. Sekejap macam nasi. H4. Ni apa ni? Fish ni. H4. Oh, Fish ni. H. Love. Love H ke love Hanif? H for Hanif. Fish for honey. Fish for Hafizah. Dah, jom kita kemas.
Kita kemas esok. Dia orang pergi tengah laut nampak? Tu. Ada orang pergi tengah laut tu. Pergi menjala. Menjala tu dia menjala. Rasanya orang sini. Bukan orang luar tu. Kalau orang luar tak berani tu. Ha? Yelah takut. Tak sempat naik atas. Tiba-tiba dah naik air. Mau lemas. Ramai yang mancing tapi dah semua dah balik ni. Ngantuk. Esok sambung. Hasilnya kumpau. Kita pasang unggu api. Best lah. Saya boleh duduk sini sebulan. Yang saya boleh duduk sini sebulan. Beranilah abang tu dia pergi menjala kat tengah. Cetek ikan apa ada. Untuk ni mah.